Abah tinggalkan kami 3 juta ringgit, Velfire dan banglo. Tapi tiap malam aku mimpi dia menjerit kepanasan. Sampai sekarang aku tak boleh lupa suara dia dalam mimpi tu. Abah meninggal mengejut, serangan jantung masa tengah main golf. Masa berita tu sampai, satu rumah jadi kecoh. Orang datang tak putus-putus ziarah. Semua cakap benda yang sama. Abah ni datuk yang baik, pemurah, selalu sponsor majlis agama, banyak bantu orang. Bisnes pun berjaya. Jujur cakap, masa tu aku dengan adik-beradik memang ingat Abah ni mesti orang baik. Orang macam ni mesti tenang kat sana. Majlis tahlil buat besar-besaran. 7 hari 7 malam. Catering pun bukan biasa-biasa. Lepas urusan pusaka mula dibuka, lagi kami rasa macam Alhamdulillah Abah tinggalkan keluarga dalam keadaan senang. Cash dalam bank dekat 3 juta. Ada rumah sewa, ada banglo, ada deretan kereta import. Velfire pun cash. Masa tu aku fikir, walaupun Abah dah tak ada, sekurang-kurangnya dia tinggalkan rezeki untuk anak bini dia. Tapi, kami silap besar. Sebab itu bukan rezeki, itu racun. Masuk bulan kedua Abah meninggal, hidup kami mula jatuh satu-satu. Mak tiba-tiba kena lumpuh separuh badan. Doktor cek macam-macam tapi tak jumpa sebab jelas. Adik bongsu pula aksiden, terus koma masuk ICU. Duit simpanan berjuta yang kami bangga sangat tu habis macam air. Hari-hari bayar hospital, rawatan, spesialis, ubat. Tapi yang paling aku tak tahan bukan pasal duit, pasal mimpi. Setiap malam aku mimpi Abah. Bukan mimpi biasa, bukan mimpi rindu. Aku nampak perut dia busung besar gila, sampai nampak macam nak pecah. Dalam perut tu aku nampak benda-benda menjijikkan. Ulat, nanah, darah mendidih dan dia terpaksa telan semua tu. Muka Abah menangis, melolong pandang aku. Long, tolong pulangkan balik. Abah tak tahan, panas sangat. Aku bangun terus basah satu badan. Mula-mula aku fikir mainan tidur, tekanan agaknya. Tapi mimpi tu berulang, malam demi malam. Benda yang sama, suara yang sama. Dan masa tu aku mula rasa ada benda yang tak kena dengan harta yang Abah tinggalkan. Satu hari, aku masuk pejabat lama Abah. Aku kemas-kemas barang dia. Masa tu aku jumpa satu fail peribadi dan satu telefon lama yang dia sorok. Telefon tu memang aku tak pernah nampak sepanjang dia hidup. Bila aku buka fail tu, luruh lutut aku. Itu bukan fail bisnes biasa. Itu rekod duit kopi, rekod suap orang, rekod penipuan. Projek Dewan Sekolah rupanya markup gila-gila dan guna barang murah. Kelulusan tanah pula, ada lis pegawai yang dibayar tiap bulan. Bisnes kosmetik dia pula, rupanya ambil barang timbang kilo, tukar packaging, jual mahal sampai rosakkan muka ramai perempuan. Telefon rahsia tu lagi teruk. Ada WhatsApp dari kontraktor kecil merayu minta payment. Dia cakap anak dia masuk hospital, bisnes dia nak bankrupt. Reply Abah aku apa? You tak reti sabar ke? Ada duit I bayarlah. Padahal masa mesej tu dihantar, masa yang sama Abah baru beli Velfire cash. Masa aku baca semua tu, aku rasa macam seluruh badan aku sejuk. Baru aku faham kenapa hidup kami tiba-tiba jadi panas. Ustaz yang datang rawat mak aku tengok semua benda tu, terus dia giling kepala. Dia cakap, Long, harta ni tak ada barakah. Ini harta orang menangis, harta orang kena tipu, harta hasil zalim. Kamu sekeluarga tengah makan benda yang panas. Lepas tu Ustaz cakap satu benda yang sampai sekarang aku tak boleh lupa. Dosa dengan Allah kita boleh taubat. Tapi dosa sesama manusia, selagi orang tu tak halalkan, selagi tu berat hisap dia. Masa tu aku dah tak fikir pasal malu dah. Aku terus buat keputusan. Aku jual banglo, aku jual kereta-kereta mewah, aku cairkan semua aset yang ada. Aku cari satu-satu nama dalam rekod Abah. Aku cari orang-orang yang Abah pernah zalim. Aku jumpa seorang kontraktor kecil yang dulu merayu dekat Abah. Sekarang dia duduk rumah setengyan, meniaga pisang goreng tepi jalan. Bila aku hulur cek 200,000 dan sebut nama Abah aku, dia terus menangis. Dia cakap, dah 5 tahun pakcik doa minta Allah tunjuk balasan. Aku terus melutut depan dia. Aku peluk kaki dia. Menangis macam budak kecil. Aku merayu, minta dia halalkan, minta dia ampunkan Abah aku. Sebahagian orang maafkan, tapi bukan semua. Dan yang paling aku takut, bila aku jumpa seorang makcik yang tanah pusaka Abah aku rampas guna orang dalam, bila aku nak pulangkan duit, makcik tu tolak. Dia cakap perlahan je, tapi ayat dia memang hancurkan aku. Duit ni tak boleh beli balik hidup kami yang musnah. Kamu baliklah,
biar aku tuntut dengan ayat kamu depan Allah nanti. Ya Allah, masa tu aku rasa lemah gila. Bayangkan kalau depan mahsyar nanti, orang-orang yang Abah aniaya ni datang tuntut satu-satu. Amal dia habis, pahala dia habis, tinggal dosa. Sebab tu aku nak pesan dekat sesiapa yang baca ni. Kau mungkin rasa selamat ambil rasuah, tipu timbangan, scam orang, ambil komisen bawah meja, jual barang fake, pijak orang kecil, sebab kat dunia tak kena tangkap. Tapi bila mati nanti, benda tu semua tak hilang. Jangan sampai anak-anak kau nanti yang kena melutut depan orang, menangis, merayu, tebus dosa yang kau buat. Serius, tak berbaloi kaya 60 tahun dekat dunia kalau akhirnya melolong kepanasan entah berapa lama dalam kubur.